Tung cakap dengan pengalaman kerana dia pun pernah kena rotan saya rasa. Aku tengok gaya dia memang baik. Soal maaf, ni gurau. Soal rotan, pandangan peribadi saya telah suarakan harus dikembalikan, tapi dengan syarat-syarat ketat, bukan public caning. Ya, rotan mungkin di tangan, bukan bagi kelonggaran sepenuhnya. Saya pernah jadi guru dan saya ingat puluhan anak-anak saya dah rotan, tapi di tangan. Ya, dan tentunya tidak terlalu sangat nampak penderaannya. Tapi ada juga pandangan umpamanya daripada kumpulan-kumpulan hak asasi yang merasa ini termasuk dalam kategori penderaan anak-anak. Jadi saya faham kontroversi itu. Tetapi banyak, saya ingat ramai pendidik dan ibu bapa merasakan ada keperluan, tapi dengan syarat-syarat yang ketat, dan ditugaskan guru tertentu dan dibeli khas, beli disiplin, dan berapa maksimal rotannya. Jadi adalah beberapa peraturan. Jadi saya tidak fikir ibu bapa harus terlalu bimbang. Ya. Kerana anak-anak ni, kenakalan anak-anak ni suatu perkara yang biasa. Tapi ada kadang bila dia langgar peraturan yang agak berlebihan, tentunya harus ada hukuman.